tahun depan is our time to grow. 2027 boom. Tapi kalau kita punya gerak kerja laju, kita punya gerak kerja kena dengan dia punya rentak, ya, bukan tahun depan grow, tahun lagi satu boom. Kita boleh setengah tahun grow, setengah lagi untuk tahun depan kita boleh boom. InsyaAllah. Dan ingat ya, tuan-tuan dan puan, saya nak tekankan di sini tuan-tuan dan puan, apa yang dalam industri, ya. Dalam industri MLM ini, especially dalam binary, ya. Di Malaysia ataupun di Asia, dia punya sifat pasaran, market. Kalau dah ada satu company jadi giant, bila saya kata giant ni, dia macam Monavi, macam apa dulu company saya Faiz tu apa? Phytoscience. Ni maksudnya saya giant. Giant ni maksudnya saya 20 juta sebulan, 30 juta, 40 juta sebulan, giant. Dan dalam industri ni, bila dah berlaku satu orang dapat tahta giant tu, ombak tu dia dapat menang, dia dapat monopoli, dalam satu-satu masa hanya dibenarkan satu saja giant. Kalau you perasan dalam market, orang Cina kata there can be only one tiger on a mountain. Tak boleh ada dua tiger. Dalam pasaran industri ni macam tu. Kalau satu company dah jadi giant, lain-lain company takkan jadi giant. Boleh sampai sedap 8 juta sebulan, 10 juta, tapi takkan dapat 20, 30 baru, takkan. Dia ada satu company saja yang akan dapat. Okay? Dan benda ni dia akan datang dengan wave. Kalau ikut saya punya pengalaman, saya tak boleh nak pergi jauh sangat lah. Mungkin dalam 20 tahun saya boleh share lah, ya. Masa industri binary ini bermula, sebab sebelum tahun 2000, plan binary adalah Pak Mantelo. Ingat lagi perkataan tu? Ingat. Tak masuk dalam industri MLM. Skim cepat kaya sebelum tahun 2000. Masuk tahun 2000, tapi American dah start dah binary. Oh, sebenarnya kalau letak maintenance, kalau letak ni, boleh. American yang start dulu binary. Okay? So benda tu dah mula terbawa masuk Malaysia. Dan Malaysia negara pula, syarikat yang first buat binary ada AJL license was Biospray. Ingat tak yang semua bawah lidah boleh jadi muda 15 tahun tu kan? Dia orang boleh tumbuh rambut. Aku pun try letak tumbuh rambut. Orang spray bawah lidah, sap-sap. Aku kan nak tumbuh rambut, try tak? Tak tumbuh. Okay, so company tu jadi giant masa tu. Wow, semua leader pun tak, ini plan gila-gila ni. Suka, memang dapat bonus hari-hari. Dulu tak ada bonus hari-hari, ya? Bonus hari-hari menarik. So jadi satu fenomena. Malah tu, saya ingat lagi 25 juta, 30 juta sebulan. Tahun 2000 tau. Maksudnya kalau standard hari ni tu bukan 50 juta sebulan lah. Tahun 2000 tau, 25 tahun lepas. Oh, letup-letup. Lepas tu dia dalam letup tu dia akan menurun. Dia akan masuk binary ni, dia akan masuk ke era dia punya consumer pula. Kan? So dia dah masuk era consumer tu. So company lain banyak keluar masa tu. Banyak company, saya ingat Maxi2U lah apa tahun 2003, 2004 apa. Salah seorang uptrend masa tu. Selama 2-3 tahun company ni nak cuba jadi macam Biospray, nak catch the wave tu. Cuba tak berjaya, akhirnya uptrend yang berjaya dapat masa tu. Semua orang yang uptrend kan? Gila-gila. So uptrend salah satu giant pada ketika itu. Dia sambut ombak tu daripada Biospray. Lepas tu uptrend punya zaman menurun. Banyak company kecil-kecil rebut tak dapat. Last pada waktu kita tu Monavi dapat. Semua kenal Monavi kan? Monavi dapat. Lepas tu menurun pula Monavi punya time. 2-3 tahun semua rebut. Banyak company baru muncul. Yang dapat masa tu Phytoscience, double stem cell. Mereka dapat dia punya ombak tu. Dan ombak tu dah turun. Banyak company baru masa tu lah. Ada hitam lah produk itulah, macam-macam produk lah. Ya, seperti Bolton lah, Bravo masa tu lah. Ya, nak start masa tu bersama AG. Banyak berebut untuk ombak tu. AG Nutrition yang dapat. Bagi sampai 25 juta sebulan, 30 juta AG Nutrition dapat. Dan AG Nutrition pun punya era pun selepas 3-4 tahun dah mula surut. Dan sekarang ni dalam industri kita berada di dalam takut itu. Takut yang tak ada giant lagi. Belum ada. Timing kita cantik. Ya. Ni setahun 2 tahun ni takut ni memang tak ada orang jadi giant. Itu sebab kita dengar nama macam super great lah sekarang keluar, limun warna apa tu? Limun ni bawah. Macam cakap French ya. Macam-macam company tengah naik sekarang ni. Termasuklah Live Nutri. Faham apa yang saya nak bawa ni? Ke mana ni? So ombak itu, tuan-tuan dan puan-puan,
Saya punya firasat dah setahun 2 tahun ini, banyak yang cuba dapatkan ombak itu, belum lagi nampak. Adalah 1-2 company saya nampak macam ada potensi, ya, tapi belum lagi nampak, ya. Dan ikut firasat saya, the next surfer yang akan dapat tangkap ombak ni, surfer lah, ombak ni akan berlaku tahun 2027. 2026 tahun depan dia akan berlaku. Tapi saya tak tahu company mana yang akan dapat. Saya tak berani cakap boleh ke tak boleh ke apa semua. Sini semua rezeki susun atur Allah. Tapi yang saya berani cakap dekat sini hari ini, dengan kita punya track record setahun setengah, dengan dah masuk era stabilization ini yang saya sebutkan tadi tu, kita ada very high chance nak dapat. Boleh.